Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Azia, residen dentis di Klinik Pergigian Dental Loft Jarum Mas, Jenjarum. Saya merupakan lepasan graduan bidang pergigian dari Universiti Teknologi Mara. Kenapa saya pilih bidang pergigian ni? Sebabnya bidang pergigian ni adalah salah satu bidang di mana ia menitik beratkan ketelitian, kemahiran tangan dan juga interaksi bersama orang ramai. Jadi, bidang ni dia bukan setakat fokus dekat gigi sahaja, tapi saya boleh meningkatkan kesihatan keseluruhan seseorang itu. Contohnya, apabila saya buat rawatan kepada pasien saya ataupun pesakit saya dapat mengubah mereka punya senyuman, dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Jadi, mereka lebih menghargai rawatan pergigian ni. Jadi, oleh itu, saya lebih gemar membuat rawatan seperti rawatan kepada kecantikan, estetik. Rawatan tu seperti veneer, rawatan whitening dan juga rawatan fiber reinforced bridge. Rawatan-rawatan ni rawatan yang dilakukan secara langsung kepada pesakit-pesakit saya dan dia dapat menghasilkan kepuasan kepada mereka apabila mereka melihat saya punya hasil kerja. Jadi di Dental Loft Jarum Mas ni bukan sahaja memberikan rawatan dari segi estetik, kami juga dilengkapi dengan pelbagai teknologi dan juga peralatan yang canggih dan juga moden. Di klinik kami mempunyai 3D X-ray, iaitu CBCT, dan juga kami mempunyai painless scaler di mana peralatan-peralatan ni dapat memberikan rawatan terbaik dan juga meningkatkan keselesaan pesakit-pesakit kami. Dental Loft Jarum Mas merupakan salah satu cawangan dental loft yang terdapat di Selangor. Jadi sekiranya anda tinggal berdekatan di Jenjarum ataupun di kawasan sekitar, anda boleh datang ke klinik kami untuk mendapatkan rawatan pergigian. Itu sahaja daripada saya. Kalau anda ingin mendapatkan rawatan, boleh cari Dr. Azia.